orang-orang, segelintir orang yang kata begini, yang tak setuju untuk PAS memimpin Perikatan Nasional atau jadi Perdana Menteri sebab mereka kata kalau PAS jadi pengurusi Perikatan Nasional dan jadi Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri, maka orang bukan Melayu tak sokong, dia cakap. Itu teori dia. So mereka kata kalau nak menang pilihan raya, kita kena dapat sokongan orang-orang bukan Melayu. Saya nak kata macam ni tuan-tuan. Dulu saya dalam UMNO, sampai saya jadi ketua penerangan UMNO. Saya melalui beberapa PRU dalam UMNO dengan Datuk Najib dulu. Dulu pun sama. Masa zaman Datuk Najib jadi Perdana Menteri, kita cuba dapat sokongan bukan Melayu ini. Tapi kita dapat ke tidak tuan-tuan? Dapat. Macam-macam. Kita cuba. Tak dapat. Sampai satu pilihan raya, ingat tak? Bila kita menang tipis dan orang-orang bukan Melayu tak bagi undi kepada UMNO dan Barisan Nasional, sampai masa itu Datuk Najib buat statement, dia kata apa lagi Cina nak? Ingat tak? Saya ada dalam tu tuan-tuan dulu. Sebab ada penasihat-penasihat masa tu dalam Barisan Nasional pun dia kata benda sama. Ini bukan cerita baru, berbelas-belas tahun dulu. Oh, kita kena dapat undi bukan Melayu. Kita kena dapat undi bukan Melayu. Kita pergi kejar undi bukan Melayu. Last undi Melayu kita hilang. Bila undi Melayu kita hilang, kita lagi hilang banyak kursi tuan-tuan. Sampai masa itu Perdana Menteri Datuk Najib sendiri kena cakap. Dia cakap apa lagi Cina nak ni, semua dah bagi. Sampai dia kena cakap macam tu. Yang dikejar tak dapat, yang digendong berpikiran. So berdasarkan pengalaman itu, pengalaman saya dalam Barisan Nasional UMNO, saya nak cakap jangan jatuh kembali dalam lubang perangkap itu. Sebab siapa yang ada market share orang-orang undi bukan Melayu ni tuan-tuan? Kita ke PH? Ke DAP? Orang bukan Melayu, orang Cina, orang India, terutama orang Cina, rata-rata mereka sokong siapa tuan-tuan? Sokong DAP. Tuan-tuan ingat kalau kita bodek-bodek dia boleh sokong kita ke? Tak boleh. Saya dalam Barisan Nasional dah try banyak kali dah dulu tuan-tuan. Kalau kita nak buat penyatuan nasional, saya dah cakap, kalau kita nak buat penyatuan nasional, panggil seluruh rakyat Malaysia ni bersatu padu. Nombor satu, orang-orang Melayu kena bersatu padu dulu. Macam mana orang Melayu nak bersatu padu? Orang Melayu kena bersatu padu. Sekarang ni parti terbesar orang Melayu siapa? Siapa tuan-tuan? PAS. Itu orang UMNO pun setuju sekarang ni. Orang bersatu pun tak nafi saya rasa. Siapa parti terbesar atau parti terkuat yang orang Melayu sokong? PAS lah. So kalau kita nak panggil, tarik lagi orang Melayu sokong Perikatan Nasional, siapa kena lead tuan-tuan? PAS. Cuba kata orang lain lead. Katakan bersatu lead. Bersatu lead balik. Ini saya cakap terus terang kepada mana-mana orang yang kecil hati dengan saya, terpulanglah. Saya cakap straight to the point aja lah tuan-tuan. Saya bukan ada parti. Saya bebas. Nak marah saya marahlah. Nak pecat saya daripada parti, saya bukan ahli parti pun. Saya dah kena pecat pun. Tapi saya cakap terus terang tuan-tuan. Kalau letak bersatu lead Perikatan Nasional, tuan-tuan rasa orang UMNO sokong tak? Tak sokong. Tak sokong. Untuk kita menyatu padukan orang Melayu, kita perlukan akar umbi orang UMNO ini nak sokong Perikatan Nasional. Sekarang ini kita dah tahu dalam Perhimpunan Agung UMNO itu hari, UMNO sendiri mengaku 80% daripada akar umbi dia, ahli-ahli dia dah tak sokong. UMNO tak undi. Di Sabah 80% daripada ahli UMNO tak undi UMNO tuan-tuan. Dan mereka juga mengaku di Semenanjung pun macam itu. Benda yang saya cakap setahun lebih dulu, sekarang baru dia mengaku. Dulu bila saya cakap benda alah ini, mereka tak mengaku. Mereka deny, mereka pecat saya. Amdap ini bukan UMNO original. Amdap pecat saya. Sekarang Amdap ni sendiri mengaku tuan-tuan.
Dia kata, oh, betul 80% daripada ahli UMNO akan undi UMNO, tak sokong UMNO.